Kenapa tasik ini berwarna pink macam strawberry milkshake? Ini bukan edit, ini real. Lake Hillier di Australia. Air dia memang pink gila. Tapi kenapa? Tasik ni terletak kat Middle Island, Western Australia. Ditemui tahun 1802 oleh penjelajah British. Saintis kata mungkin sebab bakteria Dunaliella salina dan halobacteria. Tapi sampai sekarang, tak confirm betul-betul punca sebenar. Yang pelik, warna pink dia kekal walaupun air diambil keluar dari tasik. Macam mana boleh jadi macam ni? Lagi satu misteri. Tasik ni bersebelahan dengan laut, tapi warna tak bercampur langsung. Kenapa warna pink tak merebak? Tahap garam dalam tasik ni sangat tinggi, tapi air dia selamat untuk sentuh. Tapi jangan cuba minum. Ada tasik pink lain di dunia, tapi Lake Hillier paling terang dan paling misteri. Warna dia tak berubah sepanjang tahun. Nak tengok tasik ni kena naik helikopter je sebab pulau dia protected area. Memang worth it ke? Sains masih tak dapat jawab sepenuhnya kenapa Lake Hillier pink. Korang rasa apa punca sebenar? Komen bawah.